sebelum mereka main susah. Kena sebab apa? Tu je perintah Jepun lagi. Cukup sengsara tu jam. Sehingga masa tu mari Datuk ni nak dihantar pergi ke Thailand buat jalan ke tepi sampai ke Bangkok. Jadi Abah Semarin kata, dia kata ambil saya dulu, baru boleh ambil anak saya. Lepas tu mari dah merdeka ni, adalah kelonggaran sikit kan. Apa bantu dapat yang diberi masa menyambut merdeka mari Datuk pergi di Bandar Hilir tu. Arwah Tengku mari nado, Tan Chen Lok, Sambantan. Tengku ni pergi England minta merdeka mari, dia pergi seorang dia tak terima. Pasal kita ada 3 bangsa. Balik Tengku bawa orang ni, isytiharkan mereka dekat Padang Hilir. Ni Malaysia ni sekarang ni dah merdeka ni, banyak kesenangan, janganlah kita buat yang tak senonoh kan. Merintah lah, buat kata tadi orang kita, orang tanah kita merdeka. Susah payah dulu Tengku pergi ke England kan minta kemerdekaan tu. Itulah jadi pihak kita muda-muda ni ingatlah masa tu kita kesusahan, sekarang ada kesenangan, ya ingatlah tu semua.